Korang baik bagi tahu apa-apa yang korang nak daripada aku. Apa yang korang nak daripada aku? Aku ni bukannya ada apa-apa. Kenapa korang dekat aku? Baik korang bagi tahu aku. Ha? Bapak aku berhutang aku yang kena. Baik korang lepaskan aku. Kalau tak aku report polis. Korang nak aku report polis ke tak? Tak. Apa masalah korang ni? Lepaskanlah aku. Lepaskan. Kau diam boleh tak? Kalau kau tak diam, macam mana kita orang nak settle hal ni? Korang takut aku report polis. Kenapa? Korang takut polis tangkap korang ke? Lepaskan aku. Diamlah. Disebabkan bapak kau berhutang dengan kita orang, kau jadi mangsa. Kau tahu tak? Kau jangan berani-berani nak minta tebusan daripada keluarga aku. Aku haramkan duit tu untuk bagi dekat pencuri dan penculik macam korang. Lepaskan aku. Ini bising sangat ni, Mat. Kau diamkan mulut dia, Mat. Kau seleta. Lepaskan aku. Kalau tidak, aku betul-betul akan report polis. Kau diamlah. Tak habis-habis dengan polis. Tutup mulut dia. Bagus. Sekarang kau dah tak boleh nak cakap apa-apa dah. Better kau diam je kat situ. Selagi bapak kau tak... Kau diamlah. Selagi bapak kau tak datang. Dia ni degil ni, Mat. Dia ni degil. Teruskan menjerit. Teruskan. Selagi bapak kau tak datang sini, jangan harap kita lepaskan kau. Diamlah. Apa? Tak puas hati ke? Sementara dia orang tak ada ni, better aku cari cara untuk lepaskan diri.